5 mata wang terlemah di dunia. Di tempat yang kelima adalah Indonesian Rupiah yang mempunyai nilai tukaran 16,825 dibandingkan dengan 1 US dollar. Di tempat yang keempat mata wang terlemah di dunia adalah Laos Kip. Negara yang membangun ini mempunyai mata wang keempat terlemah di dunia dengan nilai tukaran sebanyak 21,637 dibandingkan dengan 1 US dollar. Di tempat yang ketiga adalah negara Vietnam. Negara Vietnam yang sedang membangun ini mempunyai nilai mata wang ketiga terendah di dunia dengan Vietnamese Dong mempunyai nilai tukaran sebanyak 25,950 Vietnamese Dong dibandingkan dengan 1 US dollar. Di tempat yang kedua mata wang terlemah di dunia adalah Iranian Rial. Kita kena faham Iranian Rial ini mempunyai mata wang yang terlemah di dunia disebabkan oleh sekatan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Syarikat. Disebabkan ini, Iranian Rial mempunyai pertukaran sekitar 42,000 dibandingkan dengan 1 US dollar, guys. Jauh betul. Di tempat yang pertama, yes, ini adalah negara yang bergolak dengan banyak perang saudara dan selepas itu ekonomi mereka langsung tak stabil untuk bertahun-tahun lamanya. Ini adalah negara Lebanon. Lebanese pound mempunyai tukaran sebanyak 89,000 dibandingkan dengan 1 US dollar, guys. Ni adalah mata wang yang paling lemah di dunia. Kalau korang ada belajar something hari ni, jangan lupa follow saya dan share video ini. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Octoman Fazil.